Okay, yo, what's up, Mr. Syahid there. Alright guys, welcome to another video. So, welcome back. Sekarang ni aku nak buat konten apa setelah beberapa minggu aku tak buat video, long video. Aku aktif dekat short sekarang ni. Okay, so konten apa yang aku nak buat hari ni adalah aku nak suruh orang guess country aku sebenar apa, and dia akan dapat cash kalau betul lah. You guess my country, I give you some gift. And setiap percentage tu, siapa yang betul, aku akan bagi wang cash. Masalah dia, bila aku cakap Melayu je, automatik orang tahu, oh ini orang sini. Hey, ya Allah, masalah. Lepas daripada tu, salah satunya jawapan strangers yang mengejutkan aku adalah jawapan ini. You from India? Nada ni nada pane. Nada peri ni nada ni. Na sabre. Alag. Dia boleh kata aku ni daripada Myanmar. Kalau kotak dia, mana dia nampak muka aku daripada Myanmar? Thailand. Bukan saja yang ini guys, saya jumpa macam-macam orang, and jom kita start daripada yang pertama. Let's go. So itulah flow preview aku. Kenapa aku tak buat video lama? Sebab apa? Aku rasa macam aku buat video panjang tak dapat sambutan yang baik. Then why not aku jadi tukar idea. Kita nak tinggal tak boleh, tak nak tinggal, aku tak nak give up. So kita tukar idea, kita gerak dengan cara lain, dengan cara yang baru, yang lebih unik. Reset, restart, refocus, jalan balik. So aku fikir macam tu lah. So sekarang ni aku lebih kepada shorts. So shorts setiap hari ada, tapi long video setiap seminggu. Tapi bila keluar je long video, aku janji gampo keng. Dia takkan biasa-biasa, dia akan padu daripada segi storytelling, daripada segi idea, daripada segi all out semua. Aku akan bagi 100% baik lah. Dah parking kat sini. So jom, sekarang ni aku dah sampai lah. Panas-panas ni tak apa, kita pergi cari orang dulu. Kita tengok mereka punya jawapan apa. Jadi tak jadi, keluar benda-benda pelik. Tengok muka aku ni main negro ke, memang kena nampak tu ya. Orang yang sekarang ni kena masuk dekat Decathlon sebab akhirnya aku potong. Meanwhile, Apa tu? Aku akan kecek English lah. Sebab apa, kalau kecek Melayu kan betul. Okay. Hello brother, what is your name? Nas. Okay brother, can you suggest me 7 UK shoes for Nike? Don't have a Nike. Sudah mai Decathlon cari Nike pula. Tersilap cakap geng. Lepas tu saya pun minta lah dia izin, boleh tak saya nak pakai kejap. Padahal saya memang nak pancing ayat. Tunggu poinnya. I'm YouTuber, you say hi? Hi. Kalau hi pun dia dah angkat tangan kat kamera, maknanya memang approve, green light. Boleh tanya Troy, can you guess my country? I give you some gift. Arab ni. How can Arab? Where? Abu Dhabi. Brother, welcome. What's up, Habibi? Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you, Habibi? good. Welcome to Arab Saudi, Habibi. Yeah. I will show you my home tour. Yeah. Come, Habibi. Basically, this is our living area, you know. Astaghfirullahaladzim, Habibi. Sorry, Habibi. Sorry. Okay. So, you just ignore what is disgusting in this house, okay? Okay. Yeah. So I already. Astaghfirullahaladzim. Move on. Men. I'm sorry, brother, because I'm alone in the home. Okay, so okay. basically, don't wear any clothes. Come. This is the room of our mengaji room. Al-Quran is our kitab. Okay. Kitab. Come, brother. I Al-Fatiha. So please read Al-Fatiha, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bro, please baca doa kunut. Kunut. Come, brother, come. I present to you my studio. Come, bro. This is my workplace. That basically I'm millionaire in Arab Saudi, you know. Alhamdulillah. Allah is very greatness, you know. Okay. So this is my studio. I'm really sorry because it's very disgusting. We got money, a lot of dollars, and got stuff like this. You see? I'm sorry, brother. I'm sorry. Okay, so I'm
50-50 of Ustad and also a 50 of gangster, brother. So I wanna ask you some question, bro. You already eat, brother? No. Dah habis dengan tu, brother tadi tu pun tak dapat nak teka. And then aku pun beritahu dia I am Malaysian. So dia pun like macam tersenyum happy. Lepas tu aku pun gerak. Keluar daripada kedai tu aku macam tersedar sesuatu. Tapi aku rasa aku plesir sangat lah tadi tu. Aku dah main kasar sikit. Bagi jadi kasar sikit boleh jadi lawak kan. Tapi tak apa, kita tengok next lah siapa dia. So jom, let's go. What is your good name? Yeah. What is your good name? Your good name? Ha. I'm YouTuber. Oh, YouTuber for vlogging ah. Yeah. What is your name? My name is Hafiz. Hafiz. Handshake. Yeah. Handshake. Oh, headshot. Okay. You suggest for me a shirt that plain. Plain ah. Macam biasalah geng, as usual memang kena pancing dulu depan-depan ni baru boleh tahu karakter seseorang tu macam mana. Dia kena pandai sikit kalau masuk dalam sini kena pandai. Hello. Okay. I have some question for you. Yeah. Okay. Can you guess my country and I will give you some gift. Dengar nama gift, dengar nama country, member sangkut jam terus. But my English not too good, not too It's bad. okay brother. I understand you. Tak ada bang. Bye. So can you give some hint? Hint. Nearby Indonesia. Nearby Indonesia. Setelah dia fikir tak dapat idea, dia pun tak boleh nak jawab. Aku bagilah dia huruf perkataan pula. Starting from M. M. Bertambah jam lagi raya kedua punya. Lepas tu aku pun tengok di depan ni ada uncle buat yoga. Jalanlah aku last keluarlah satu perkataan daripada mulut dia, iaitu nama negara aku yang dia rasa. Usah apa ingat awek lah, suruh teka je. I think you from India. Welcome. அங்க பாரு மூவி கட்டானதே என்னடா நீ ஃபைட் பண்றீங்க என்னடா வேணே சாப்பிடு அங்க பாரு என்னடா நாடா நீ என்னடா பானே என்னடா பேடி என்னடா நீ நான் சாப்பிடு அலங்கடா இல்ல அங்க பாரு Sini rekod lah ni. Tangan terah lah ni. Orang apa lah. Ini ada pada depan ni. Ni ada kepala ni. Ni. Aku ada passion ni. Tangan kecil lah nak. Meanwhile, Apa yang susah ni? Kalau dah bagi M pun yang susah. Tak faham pun. Selepas settle je orang kedua, saya pun keluar lah untuk cari orang ketiga daripada KL tu, masuk ke arah dalam sikit ke perkampungan. Dah masuk ke kampung tu, niat memang nak cari barang dekat Mr. DIY ni, tapi ada orang sudi nak masuk konten. So apa lagi, kita teruskan sajalah. Alright guys, so aku jumpa satu orang lagi, lelaki. You give my country, Yeah. I give you money. What is my country? Guess. Saudi Arabia. How can Saudi Arabia? You guess something like Saudi Arabia. Okay, I give you hint, kan? Okay. Okay, it's nearby Singapore. It's nearby Singapore. Kita boleh fikir. Dubai. Dubai? Yeah. Bro, welcome to Malaysia, bro. Habibi, bro. What's up, bro? What's up, bro? Alright, bro. So I just want to tell to you that we are planning to renovate this masjid, bro. This masjid. You get it. This masjid. We want to roboh it and make a new masjid of Damansara. So it will become a Vilayat Damansara Masjid, bro. You understand me, bro? So I hope you can get it what I get it. Anything, please Roger to me. I'm your Damansara Dubai renovation contractor. Okay, so you will let me know. Okay, subscribe to this channel. Okay, so see you, bro. Any call Roger. Okay. Nampak daripada luar gaya brother ni memang pandai, tapi dalamnya telur sahaja. Dia tak dapat jawab, and then aku pun bagi tahu kat dia. You're living at where now? Malaysia. Yeah, Malaysia. But your face something like
Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes, my generation. Sawadika. Sebenarnya apa yang dia cakap Dubai ataupun Arab Saudi itu memang kau ada betul dah. What's up, bro? What's up, bro? What's up? My flower here, so you can see. Ketum pokok this one, bro. Haram and halal. You also grow what, brother? Sebelum apa sambung tengok video, santai lu, kopi lu, minum kopi lu. Panas teruk bai. Ya Allah, aku daripada pagi tu buat benda ni. Panas gila. Sekarang ni dah sampai kedai mamak. So jom kita minum kopi dulu. Kepada sesiapa yang praying for my downfall, watch out guys. Watch until me win. Memang susah nak buat YouTube, tapi it take time. So struggle aku tengah jalan. So siapa-siapa yang tengah tengok video ni daripada mula support aku, terima kasih lah. Yang jenis dengki ke apa semua, termasuk orang-orang yang kenal aku, yang dah pun lepas kenal aku, yang ada masalah dengki-dengki ke apa, watch out. Okay, aku cakap itu je. Aku bukan cakap satu kerja je aku dalam hidup aku ada banyak kerja and multi income yang aku ada. Okay, so aku tak kisah pun kalau hampa nak support aku, tak nak support aku, itu terpulang pada hampa. But if aku berkarya untuk fan following yang jenis support aku, bukannya untuk hampa punya mulut ke. Hampa punya mulut nak bercakap, aku punya kerja untuk buat. Okay, adik? So minum guys, makan. Ingat zaman-zaman sekolah lu makan gini. Alright gang, so sekarang ni kita settle makan lah. So jom sambung buat kerja ni, kita approach orang lagi. Let's go. Alright gang, so dah masuk kedai-kedai kunti rambut. Hello brother. Yeah, bro. What is your good name? My name is Sorry? Muhammad Mustafa. At this moment saya memang diuji dengan cabaran dan saya terima cabaran tu dengan baiknya. Hampir gaduh tapi tak gaduh. Masalah pertama, bila saya tengah bercakap dengan dia, ada orang ketiga dalam telefon dia. Itu satu. Nombor dua adalah bila aku tengah bercakap, dia suka potong. Nombor tiga, dia tak boleh cakap English gang. Bahasa Melayu lah, English tak tahu. Cakap bahasa Melayu. Sorry? Cakap bahasa Melayu, English tak tahu. What is Bahasa Melayu. Hai, musibat jahanam lah saya dekat sini. Saya terpaksa dia, paksa. Last dia cakap juga aku ni orang mana. Dia boleh kata aku ni daripada Myanmar. Mana dia nampak muka aku daripada Myanmar? What's up, bro? What's up, bro? Bro, anything, bro? Me want pokok. You want to pokok? Yeah. Okay, bro. I'm selling a very ketum pokok this one, bro. My flower here. So you want this kind of flower, brother? Yeah. So, yeah. You come here. Okay. We don't just only have that kind of flower because we also have another than this flower. Yeah, brother. Daun pisang, brother. So Oh, have a look, so brother. small, eh? Yeah, very small, right? This one is really good, brother. So if you want any then pokok then haram and halal, we also provide, brother. So make sure you just check us out. Just let me know, okay? I have also tong sampah in the Malay. We said tong sampah garbage, bro. If you want daun ganja, you want daun ketum, you want daun pisang, any of that, you can call me, okay? Yeah, boy. You happy meeting me, bro? Happy? Happy. Alright guys, sampai situ je lah guys konten aku pada kali itu. Aku tengah jalankan konten lain. Aku terlupa nak intro konten tu. Aduh, sorry lah geng. Okay, so aku minta maaf kalau ada kekurangan dalam konten tu. And make sure you like, subscribe and share kepada member hampa ke, mau apa-apa orang yang suka jenis konten macam ni. Okay, so aku tengah run konten lain. So jumpa apa di konten datang, video lebih menarik. Kalau hampa enjoy, make sure you like and comment lah apa-apa yang hampa nak komen. Okay, bye bye, peace. Oh shit, here we go again. Nak ikat tudung macam Tina punya susah. Bukan jadi Tina, orang jadi Pak Arab je. Bro, right now bro, we are going to make something bro. Are you ready bro? Yeah. So we gonna roboh this masjid. Mana masjid dia hilang lah. This one bro, this one. So are you ready bro? Yeah, I'm so ready. Tudung tu buka siut.